Itulah yang kita baca tadi, sebut tadi. Kebanyakan ulama kata gini, dia ambil hak ni. Maknanya sudah selesai berlaku dulu. Learn ni dok. Tak apa dah. Kalau kita kata learn ni masih ada lagi, dan hak tawatur dia tu sama kedudukan, hak tawatur qiraat dia sama dengan tawatur maklum seperti tadi, maka itu tak betul. Sebab apa? Orang boleh kata kita Quran ni tak betul. Quran ni bukan mengumpulkan semua qiraat lagi. Sebab apa? Hak ada learn ni tulis ta'lamun, padahal qiraat situ boleh baca ya'lamu pun boleh. Kepada hak tak reti qiraat, dia tak ngaji qiraat, tak ngaji kitab tafsir ke apa, ada ayat ni sini gini, hak ni sini, ni orang ni baca gini, orang ni. Dia nak baca lagu mana? Dia akan baca ta'lamun lah, hak tempat ta'lamun tu sampai bila-bila pun. Cuma kepada orang hak ngaji, dia baca ya'lamu pun tidak salah. Sebab ni qiraat ni mutawatir. Kepada dia hak reti. Pasal apa dia hak apa Quran lagu tu? Hak ta'lamun tadi jadi ya'lamu, berapa orang dalam dunia? Kalau ada seorang dua, itu tidak mutawatir maksud dia. Mutawatir ni hak alim, hak jahil, hak lagu mana pun terima lagu tu berlaku. Itu mutawatir. Quran hak ada ni lagu tu keadaannya. Kalau sekadar tadi mutawatir di kalangan qurra saja, ahli qiraat saja. Kalau ia pun nak terima mutawatir di kalangan dia, bukan seluruh manusia. Quran ada learn ini, adakah dia melera qiraat? Hak ada learn ini mana-mana pergi dalam dunia ni, tajri tahtahal anhar. Tak ada baca sebab Ibnu Katsir, walaupun qiraat dia tu qiraat 7. Patut kalau learn ni, kalau kita tetok bubuh min situ, nak jadi lagu mana? Boleh Jaki makan bumi kau. Kalau di Malaysia, ataupun lain-lain dunia, tidak kejut orang. Bapa lagu tu, bapa lagu tu. Situ sah tak ada min, hak lain ada min, situ sah tak ada. Walaupun ada qiraat, tapi kalau kita cetok lagu tu, boleh ke tidak? Tok Imam baca alif belakang ni, tak kejut ke tidak? Hak mana-mana ngapa Quran saja dia tak reti qiraat, dia kata tajri tahtahal anhar. Hak tu kata min tajri min tahtihal anhar. Hak tu kata tajri tahtahal anhar, tegur alif belakang. Tidak jadi geger ke ni? Lagu mana nak jadi? Lepas tu sudah tu dia kata, nak apa dia pun tegur tu, sudah cara kita ngaji qiraat, dia mau tak reti qiraat. Ada baca lagu tu. Lagu mana? Siapa dia? Apa lagu tu? Sebuah Quran dia hafal berdasarkan qiraat Ibnu Katsir. Ada? Kalau tak ada, mutawatir lagu mana? Seorang pun tak ada. Hak orang dalam dunia duk ngapa? Ngapa Quran hak mana? Hak ni. Lagu tu tulis berdasarkan mana? Hak ni. Dah kalau tak ada, tukar. Gemari waja'at sakratul haqqi bil maut. Waja'at sakratul maut bil haqq. Beza jauh tu. Tukar tu, bukanlah lafaz parok benar tu kan lagu tu. Jadi sebab itu kita ramai ni pegang hak ni. Bahkan ada pegang dak zaman Nabi lagi, ada baris, ada titik, ada gapo supaya ni zaman Nabi. Bukan zaman Sayyidina Uthman dak. Kalau kata lagu tu bermakna Quran tidak mutawatir dari segi tulisan dia, ada ketika tidak mutawatir. Selama mana tu berapa puluh tahun tu, nak sampai ke zaman Sayyidina Uthman, tidak mutawatir. Tulisan dia sekurang-kurang. Kalau kamu kata beribu-ribu orang hafal mutawatir dari segi apa? Dari segi tulisan? Tak. Dari segi bacaan tak sama. Hak ni baik, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Dengan sebab itu hak moleknya semua kata tadi, terima hak ni. Selesai masalah. Terima hak ni. Tak ada. Hak lain tu kalau kata mutawatir untuk belajar, ulama kata, ya kalau hak mutawatir tu kita baca dalam semayang pun sah, semayang kita boleh. Iyalah boleh lah sekat tu. Tapi hak kita nak buktikan kepada dunia Quran ini adalah satu kitab yang mutawatir, nak pakai hak mana? Nak pakai hak qiraat Nafi, Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, hak tu ke? Hak ada Quran ni, adakah berdasarkan hak dia tu? Tak. Hak dia tu ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Paling tinggi mutawatir dia tu pada tidak supon. Mutawatir Quran ni lagu lain. Tidak supon mutawatir hadis tu. Mutawatir hadis ni dia ada sanad juga. Ada sanad, ada perawi dia. Perawi dia apa? Kita kata mutawatir. Quran ni tak ada perawi.
Quran hak supaya kita baca. Ada terhad orang? Tak ada terhad. Ramai berjuta-juta lagu tu. Mana pun Quran lagu tu. Kalau silap sikit akan baik tak boleh. Kena betul mengikut ada. Cuma dia panggil mushaf Uthmani. Dalam istilah hadis, dalam hadis ada sebut dalam Musnad Ahmad kata ni dia panggil mushaf mushaf ibu. Hak Sayyidina Uthman pun dia ambil daripada Sayyidina Abu Bakar. Mana hak Sayyidina Abu Bakar tu betul? Sayyidina Abu Bakar tu ambil mana? Kalau tidak sampai Nabi. Kalau iya hak tu saja. Kita tidak percaya begitu. Orang-orang ni ramai ni duduk ingat Quran ni ada 45 butir baru. Sehingga kepada zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tu pun dia tulis 45 butir juga, lepas tu saya bahas ada sini. Lagu tu mutawatir. Takkan mutawatir lagu tu? Mutawatir beribu-ribu ada dah Quran. Sebab itu Nabi SAW tak sering bawa Quran kalau pergi perang dengan orang kafir. Zaman dia lagi. Pada Quran tu, Quran ni lah. Mushaf ada ni, semua ni lah. Bukan Quran tu ada berselerak. Apa nama dia atas tulang. Apa ni unta. Tulang belikat unta tulis situ. Atas pelepah tamar, atas batu, atas gitu-gini. Nak bawa ke mana? Oh tu. Selari pun tak muat. Kalau kita sebuah Quran. Tulis dah. Tulis dah. Orang kita duduk kata ramal sebab dia tidak faham tadi lah. Dia ingat baru tulis zaman Sayyidina Uthman. Zaman Nabi tak ada kertas. Padahal dalam Quran sebut walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Ada kertas. Sebut dah. Qaratis satubdunha. Qaratis. Itu jamak. Oh tadi mufrad. Qirtas ada dah. Orang kafir Bible gapo tulis dalam ke dia? Baca depan Nabi. Buka depan Nabi baca ke dia? Apa dia ada kitab, ada kertas kok dia. Kita tak ada kertas. Apa tak pernah sabar lah. Tak boleh pergi. Maknanya Quran ini mutawatir dia tu pelik. Bukan serupa hadis. Kalau qiraat tu dia serupa hadis tu je. Dia ada sanad-sanad dia. Hak Quran ni tidak perlu sanad. Hak lagu ni tak ada siapa dia boleh bantah. Tak ada siapa dia boleh lawan. Tak nak main qiraat mana pun. Kalau kata mutawatir, cuba cetak nak tahu lagu mana. Jadi orang Islam tak boleh terima. Sebab itu kita kena terima hak ada ni lah Quran. Dah hak lain-lain tu ngaji gitu saja. Ngaji gitu saja. Sedap lah bunyi lagu nak baca gini boleh. Sekadar tu lah. Tapi hak kita nak tonjolkan kepada masyarakat, kepada dunia Quran ni mutawatir berbeza daripada kitab lain. Hak mana? Hak ni lagu ni tak ada lain dah. Gitu. Dengan sebab itu kita kata hak paling baiknya hak ni semua ni pendapat belaka, tak ada nas. Ala sab'ati ahruf. Gitu je. Kalau benda ni benda penting, mesti dia royak dah. Sahabat-sahabat royak. Hak ni maksudnya. Maknanya benda ni tak penting mana. Sambil lalu pun dengar tak apa, benda lepas. Cerita lepas. Apa kalau apa nama ni kita baca dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, ya Musa aqbil wala takhaf. Ada baca ya Musa halumma wala takhaf. Apa boleh baca lagu tu? Baca lagu tu. Hak ni hak dia katakan khilaf dulu ni. Benda tu tak ada. Kalau baca lagu tu boleh tulis lagu tu. Apa tak cetak kata lagu tu? Apa tidak berlaku? Inilah orang panggil mukjizat. Hak tidak sebenar-benar yang diakui oleh Allah sebagai kitab la raiba fi. Tidak ada sebarang keraguan tentangnya tu, dia tak boleh. Tak ada keraguan tu, dia kena setara mana? Dia kena setara Quran ni. Hak ada. Orang hafal bukan seorang dua. Juta. Sepanjang masa ada semua. Orang tulis bukan sebuah dua. Lah ni zaman cetak pula. Banyak lagu. Zaman elektronik pula. Banyak lagi masuk. Dalam apa nama ni CD lah, dalam komputer lah masuk Quran. Lagu ni tak ada lagu lain. Duk tulis lagu ni, duk hafal lagu ni, duk ngaji lagu ni, duk semaya lagu ni, baca ni. Buat mari lagu mana? Tak boleh ubah. Itulah mukjizat. Benda lagu ni boleh ragu. Mana ada kitab setara tu? Itu bendanya. Tak apalah. Kalau kita terima pendapat-pendapat tadi, dia akan jadi nampak banyak percanggahan. Pasal apa dia lah apa lagu ni berlaku. Cuba royak seorang dalam dunia. Usah kau nak kata mutawatir, ahad pun 10 orang berpayah nak cari. Hafal mengikut semua kira ada. Tak ada. Sebab
mari Quran banyak ada, tulis lagu lain.